Hai, ramai yang tanya, macam mana kita orang jumpa? Masa 2011, kita orang jumpa dekat Instagram. Asalnya komen-komen je. Lepas tu kita orang ambil next step untuk bermesej dan bervideo call. Sampailah jadi rapat. Lepas dah berbulan-bulan, Pia decide untuk datang Malaysia dan jumpa saya. Dari situ kita orang baru first time jumpa secara fizikal, tengok muka depan-depan, okey, ini bukan scammer, ini betul-betul. Dan lepas tu saya pun decide untuk pergi France jumpa family Pia pula. Lama punya lama, sampai Pia pun dah biasa dengan Malaysia, sampai suka durian. 3 tahun lepas tu, Pia decide untuk belajar agama dan belajar adat Melayu. So dari situ saya bawa dia jumpa family, belajar agama sama-sama. Lepas tu kami pun decide untuk pergi kursus kahwin. Satu masa bila Pia dah bersedia, dia pun memeluk agama Islam. Lepas 4 tahun bercinta cara jarak jauh, pada 2016 kami pun berkahwin. Kalau nak tengok video kahwin kami, boleh cek dekat dalam YouTube channel saya. Jangan lupa untuk subscribe.